Jom kita test ketahanan bateri untuk torchlight ni. Tapi guys, untuk torchlight ni kita akan buat lain sikit sebab bateri untuk torchlight ni kita boleh buka. Jadi kita boleh tukar bateri dia. Ni adalah bateri default yang mana selalunya bateri default ni dia bagi yang 1200 mAh. Saya dah beli satu lagi yang ni yang mana dia claim dia ada 12,000 mAh. Jadi sepatutnya bateri ni, bateri yang baru ni akan tahan lebih lama daripada bateri yang lama ni. Kalau dikira berat pun ada berat sikit lah kot bateri ni berbanding yang ni. So jom kita masukkan bateri biru ni dulu. Macam biasa kita akan on, tengok masa dan cek suhu. Kedua-dua bateri dah pun di charge penuh. Selepas cuma 35 minit, lampu dah terlalu malap walaupun masih lagi ada 2 bar. Tak sampai seminit lepas tu dah tinggal 1 bar. So aku decide untuk berhenti sebab dah terlalu malap. Kita tukar bateri 12,000 mAh pula dan kita tengok macam mana performance dia. Macam biasa kita on, cek masa dan juga suhu. Setelah sejam 45 minit, akhirnya kecerahannya telah sama dengan kecerahan yang sebelum ni. So yes, memang ada beza antara dua bateri ni. Bateri biru cuma tahan 35 minit, manakala bateri kita ni tahan sehingga 1 jam 45 minit. Berminat, klik link di bawah.